Ketika tu satu orang ulama, dia dengar orang baca Al-Quran, orang biasa baca, dia baca, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Sesungguhnya Allah berlepas, tak ada kena mengena dengan musyrik dan juga Rasulnya. Sekarang ni Rasul geng baik ke geng jahat? Masuk geng jahat ikut bacaan ni? Salah. Baik. Di zaman Uthman, masih ada para sahabat yang baca cara lain lah, yang dia baca berbeza dengan Uthman. Antaranya Abdullah bin Mas'ud, dia duduk kat Kufah. Dia solat, dia baca ikut cara dia. Para sahabat, lama kelamaan, orang yang kecil-kecil di zaman tu, bukan sahabat, mereka rasa confused. Pasal apa dia baca lain daripada nuskhah ni? Orang pergi mengadu ke Uthman. Bismillah. Orang pergi mengadu. Abdullah bin Mas'ud jadi imam, dia baca lain, tak sama macam tulis dalam buku. Uthman panggil dia mengadap. Pasal apa hang tak baca ikut rasam Uthmani, bahasa Quraisy? Abdullah bin Mas'ud dia orang Huzail. Huzail ada bahasa dia sendiri. Beza dia sikit-sikit lah, macam logat kita yang lain-lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, La an aqra' bi qira'ati man ahabba ilayya min an aqra' bi qira'ati Zaid. Dia kata, aku membaca Al-Quran mengikut qiraat orang yang aku suka, iaitu Nabi, lebih aku sukai daripada aku baca Al-Quran mengikut qiraat Zaid bin Thabit. Ketika kami mengaji Al-Quran dengan Nabi SAW, Zaid ni masih lagi budak kecil yang bermain di tangga rumah. Time tu kami dah mengaji Al-Quran. Aku akan baca apa yang aku dengar daripada Nabi. Abdullah bin Mas'ud pesan kat sahabat, pergi tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa yang lagi pandai Al-Quran, mai sini. Mereka semua tahu dia paling pandai. Semua orang tahu. Tak ada siapa boleh challenge dia. Bab tafsir, tak ada siapa boleh lawan dia ketika tu. Dan semua orang tahu. Dan dia pun tahu. Dia baca cara dia. Tapi lepas dia meninggal dunia, lama kelamaan hilang semua tu. Lepas Hafsah meninggal dunia, naskah Hafsah juga hilang, dibakar. Yang tinggal hanyalah resam Uthmani. Baik. Resam Uthmani yang sampai kat kita ni, asalnya zaman Uthman, dia tulisan dia tak ada baris dan tak ada titik. Baris tak ada, titik tak ada. Tapi orang Quraisy dan orang Arab, mereka pandai baca, mereka tahulah. Sampailah lepas zaman Ali, ketika itu orang lemah ilmu bahasa. Ilmu nahu dia down sikit. Nahu ni maksudnya nak tahu baris hujung tu apa. Kita kata, contohnya kita kata qatala hikamun Salman. Hikam bunuh Salman. Contoh. Tak boleh, hikam dia tak bunuh orang, dia maki orang je. Sabba hikamun Salman. Hikam maki Salman. Kalau kita tukar baris, sabba hikaman Salmanu. Salman pula yang maki hikam. Sekarang aku punya turn pula maki hang. Bahasa Arab, baris hujung tu bagi kesan. Tapi zaman tu tak perlu, sebab semua orang baca boleh faham. Sampailah selepas zaman sahabat, masuk zaman tabi'in, orang mula buat silap. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang musyrik. Allah berlepas daripada orang musyrik. Demikian juga Rasulnya. Ayat yang betul yang macam itulah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah berlepas, tak ada kena mengena dengan musyrik. Demikian juga dengan Rasul. Ketika tu satu orang ulama, dia dengar orang baca Al-Quran, orang biasa baca, dia baca, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Sesungguhnya Allah berlepas, tak ada kena mengena dengan musyrik dan juga Rasulnya. Sekarang ni Rasul geng baik ke geng jahat? Masuk geng jahat ikut bacaan ni? Salah. Patutnya Allah dengan Rasul tak ada kena mengena dengan musyrik. Rasul tu mesti baris dhammah wa rasuluhu. Satu orang yang tak reti ilmu nahu, dia pergi baca
wa rasulihi. Allah berlepas daripada musyrik dan rasul dia sekali. Salah baca. Maka ketika itu satu orang ulama yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, dia kata ni tak boleh jadi. Dia pergi jumpa khalifah ketika tu. Dia kata kat khalifah, hantar satu orang yang paling pandai tulis, mai duduk kat depan aku. Aku baca, hang tulis. Dia pesan kat orang tu, kalau aku baca, mulut aku terbuka, hang tak titik ke atas. Kalau aku baca, mulut tertutup, hang letak titik di bawah, di depan. Kalau aku baca ke bawah, hang tak titik di bawah. Zalikal kitabu. Kalau aku kata bu, hang letak titik sebelah ba tu. Kalau aku kata ba, hang letak titik kat atas ba. Kalau aku kata bi, hang letak titik dekat bawah ba tu. Nampak tak? Dia baca, orang tu tulis. Zalika, kaf, pa, titik ke atas. Al-kitabu, titik ke depan. La, titik ke atas. Raiba, ke atas. Fihi, macam tu. Letak titik, titik, titik. Itu tanda asal. Maka, di situ berlaku. Lepas tu, mai zaman Hajjaj. Hajjaj ni, panjang dah pula ni. Hajjaj ni, dia ni orang jahat. Dia bunuh ramai ulama. Dia bunuh Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Tapi dia orang sayang Al-Quran. Dia cintakan Al-Quran. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah kata, Hajjaj aduwullah, musuh Allah. Aku tak pernah rasa ada hasad kepada Hajjaj, melainkan 3 benda yang aku rasa dia ni macam 3 benda ni aku rasa sedikit dia bagus. Apa benda tu? Pertama sekali, innahu yuhibbul Quran. Hajjaj cintakan Al-Quran. Yang kedua, Hajjaj dia memuliakan orang yang baca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dia bagi kat mereka, dia permudahkan urusan mereka, dia angkat kedudukan mereka. Yang ketiga, kata Umar bin Abdul Aziz, sebelum Hajjaj mati, dia ucapkan, Allahumma ghfirli fa inna haula dhannu annaka la taf'al. Ya Allah, ampunkan aku, meskipun orang ramai menganggap engkau tidak akan mengampunkan aku. Saya bukan nak kata Hajjaj baik. Dia memang jahat, dia buat banyak kesalahan. Umar bin Abdul Aziz pun kata dia aduwullah, musuh Allah. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, yang ni 3 dia baik. Dia jaga Al-Quran, dia muliakan orang yang jaga Al-Quran, dan dia nak mati dia kata Allahumma ghfirli fa innahum dhannu annaka la taf'al. Ya Allah, ampunkan aku meskipun mereka semua menyangka engkau takkan ampunkan aku. Baik, itu cerita pasal Hajjaj. Zaman Hajjaj, ketika itu dikembangkan lagi. Ada baris yang elok-elok, ada titik dalam Al-Quran. Akhirnya, sampailah kepada kita.